So TDR semalam tu TDR pun sedang tengah semalam kan. TDR ni buat kerja. Dia punya function apa ni, hasil kerja dia nak cari dua benda kan. Satu jarak, satu possible join. Cara dia buat kerja macam mana? Apa yang dia tengok? Tu yang dia close Impedance. switch tu lah. Dia tengok apa? Impedance. Dia buat switch on bagi Jawab dia. Impedance. Cara kerja dia. Dia nak cari, bagi voltage, dia tengok nak cari result impedance. dua benda tadi kan. So kerja TDR ni mudah je. Kita bagi satu path, dia travel through a medium yang dia lalu. So kalau kabel ni, medium dia adalah Conduct. medium dia yang dia lalu. Dia cross mana? Dia cross apa? Connector lah. SFPE, dia cross SFPE. Sebab kita test face to ground. Face to ground. Laluan ni between kan? Between dia apa? SFPE. So dia lalu satu medium dia panggil SFPE. Kalau kabel lah ya. Kalau bare medium dia air lah Dia tengok pada changes of impedance. Dia lalu start lalu nombor satu. Semua satu tak berubah lah kan. So kalau kabel tu memang tak berubah, point to point, kita bagi satu pass, dia travel tak berubah, dia kan straight lah, betul tak? Tak berubah sampailah hujung kabel macam ni. Malam tu jawab semalam, Tiba-tiba je jadi kosong. sampai dekat lak, kabel lak tu kan. Jadi egg gap. Dia punya impedance apa sekarang ni? Egg gap lah. Daripada SFPE tiba-tiba sampai dia lak kosong dia terkejut kan. Totally change. Bila totally change, dia akan bagi satu pass end. Stop, mati. Dia pop, dia tak boleh nak pergi lah. Dia lantung balik. Bila tak boleh pergi, dia lantung balik. Boom. So dapatlah kita punya result macam ni. Dapatlah jarak. So equipment akan tengok travelling daripada sini pergi ke sini berapa. Sudah so, dapat calculation, dia akan dapat dia punya length. Betul? Macam ni dia calculate. So kalau kita tahu jarak, macam tu lah soalan formula tu kan. Jarak, hal laju kali masa kan. Kalau kita tahu jarak, kita boleh tahu hal laju pun. Boleh reverse. Soal laju dia maintain kan. Maintain kan. So jarak time ni memang dah equipment pick up lah. Dia tahu dah, dia hantar bila patah balik sama isi kat dia dah tahu dah berapa milisecond kan. Kalau kata saya tiba-tiba saya shock belah hujung belah sana, dia akan jadi negatif lah. Betul? Kalau saya shock lah kan, dia bagi apa kat sini, saya pergi hujung sana, saya shock kat dia. So dia travel, dia tengok hujung tu negatif, dia akan bagi negatif lah. So ada guna dia kan. Bila saya kata ni negatif ni ada guna dia. Kadang-kadang you tak nak, bila kita tak clear sangat, noise banyak, ini ada pop lagi, ini ada apa lagi, kita short lah baru kita tahu yang mana yang turun, yang tu hujung lah kan. Confirm kan. Itu teknikal dia. So dia post kat sini, matikan. Tapi dalam perjalanan dia ni dia akan bertemu dengan kabel ni. Kita tahu kabel ni ada join. Bila join ni kita dah ubah dia punya cross section. Mesti berubah punya kan. Yang boleh solid SFPE, you dah potong dia, you beat up balik dia dengan another material, co-string ke, heat-string ke, apa semua, mesti dia berubah. Betul. So mesti dia punya impedance lain, mesti lain. Walaupun kita cuba buat dia sama 100%, tapi dia tidak totally change. Dia berubah dia sikit je. Sebab dia mesti dia nak try nak buat sama, tapi so bila dia lalu dia nampak ada change sikit. So dia akan bagi bump sikit. So dia balik, dia naik balik, okey dia through balik. Dia jumpa ni dia bump sikit. Okey, dia bump. Dia jumpa lagi dia bump kalau ada 3 lah kan. Okey, sampai hujung ni totally change. So bump ni kita anggap ke dia possible, yang kita tahu dalam kabel kita punya construction ni join je yang kita ubah, yang kita tambah lah, yang lain kita tak tambah. So kita kata possible join. Sebab kita kata possible sebab bukan nampak dengan mata kasar. Dia boleh jadi bump. So, boleh differentiate dengan ni nanti. boleh dia sama. Kalau jointing tu Dia signal ni boleh terus lagi. Dengan syarat ni sambung balik lah red dengan red. Dan kalau kita tengok Asyari je, red mungkin sambung dengan yellow, dia cross dekat kanan. Sebab tu bila kita nak buat yang ada ni box, kita kena true lah. So kita kena true red dengan red kan. Macam ni lah. tu kena pergi manually buat lah. Memang lah.
Ada 10 kena buka. Ada 3 kena buka. Pergi balik yang Cik Azai tunjuk crossbar tu, red ke yellow, red ke blue tu. Kita pergi balik kabel line. Connection sama je. Yang kedua kita cari possible joint. Ini connection sama macam tadi, macam IR juga lah. Dia ground lah. Paparan gerak tu dah dekat sini ke dia boleh print keluar? Ya, tak boleh print keluar. Tapi dia ada macam ada software lah, CD dia yang boleh kita boleh transfer lah kalau nak. Boleh save lagi pun datang boleh save. Dia boleh untuk save di dalam tu. Ini sudah Sekarang ni kita pakai range 5 meter. Oh, boleh select sampai berapa tu? Kita boleh up ke sini. Ni 1 kilo. 2 kilo, lebih 5 berapa kilo boleh lah. Maknanya dia boleh buat panjang kabel ni panjang dalam berapa ni? 16, 64 kilo boleh. Maksimum tu 64 tu. 64 kilo. Tapi ni kabel kita pendek, kita setting yang ni lah. Okay. Ujung dia akan repeat lah. Tapi ni kita akan lagi kecil lagi. 1 kilo ni bagaimana pendek je kan. Segi 100 meter. Jadi ni dalamnya ni. Itu ni kan join lah ni. Tengah tu apa Ini kecil? ni. Tengah ni itu tadi possible join tadi kan. Oh. Kita ada buat ni satu kecil tu. yang ni. Yang dekat yang dia ada impedance sikit kan. Dia macam join tu. Join ataupun Ini dia punya ni lah kesa kita gerak Join tengok terlending berapa lah. meter. Sorry. Boleh. Yang ni Yang mana? masuk ni. Yang besar ni ikut tadi Ujung dah bila dah beza dia punya medium tadi kan. Tadi dia kan ni ujung dia mana ni. termination sana lah. Tak lekat sana lah. Sini. Oh. Jadi panjang dia dalam ni je panjang dia tak jauh. Lepas tu dia bounce balik. Dia bounce balik kat sini. Yang ni kat sini Ni lah. dia repeat balik. Dia akan repeat dia punya ni. Sebab kita dia besar dah nampak lah yang Oh, mana ni ujung kita kat situ lah. Dia ujung kat Kita sini. kena situ. Yang sini Sekejap, sorry. bounce balik kat Nak sini. pergi ambil gambar macam ni baru dia boleh ini kita dia dua setengah lemak dapat ujung sini kat sini. Maksudnya possible bending lah tu. Tadi tu lebih kurang 184 meter lah. Ya panjang dia. Daripada sini ke sebelah ni. Oh, sini ke sana sebelah je. Tak, yang ni dia step lah. Oh, step dari sini. Ni setting dia. Oh, Kosong. sana. Okey. Ni kat sini lah. Kat sini. Yang ni kat sini. Setting dia. Permulaan spike tu mana ujung kan lah. Ini kat sini. N lah. N dia. Yang selection medium tu tak mana? SLPE punya. Dia memang dah ada. Dia dah automatic lah. Dia baca Medium. Maksudnya yang ni boleh pakai untuk SLPE punya kabel je lah. Ni model yang ni. Tak, dia automatic. Auto select. Automatic detect. Tu. Medium Dia apa? bukan dia memang tadi ni dia ikut benda dia punya media kadang yang PVC lain. Oh, dia tak paper kira. lain. Jadi dia Lain-lain punya lain model dia lah. bukan punya speed dia kena adjust speed dia. Macam tu. Maksud Kalau dia PVC tu- lain bukan 80. Yang tu kita select lah. Kalau itulah kita set. itu dia kita set. Ini kita set sendiri. Macam mana boleh tekan? Parameter tu Mana? lah. Boleh tak? Boleh macam ni. Saya nak buat satu video ulang pancar step daripada awal on terus ni reset terus Malaysia dia. Lepas tu ground macam tadi lah IR tu. Face dengan ground. Face to ground. Kalau single core ni kita kena buat satu-satu lah. Red, yellow, sebab dia lain panjang tak sama. Join pun tak sama. Join. Ini kita connect tu kita baru kita on eh. Dah sama ni kita on. Sini. Jadilah. Pertama kali lepas kita dah on semua tu kan, kita akan main range dulu lah tadi. Range yang panjang tadi lah. Jarak. Selalu macam kita tak tahu kawasan macam tu, pergi macam Terengganu semua kan, tak tahu kawasan, kita tanya orang kawasan tu lah kan, anggaran berapa kilo, kita boleh agak lah. Okay, dapat berapa line ni?
Mana ni? 138. Dalam ambil video ni. Oh, Kena ulang balik. Yang ni nak masuk TikTok lah. Ni lain sikit. Ni kita kan ni measurement lah, measure. Jarak ni lah. Tak, dia nak tahu Dia jarak parameter. yang tempat berlaku keputusan. Pop bilang Ini dia punya range, ni dia punya pass width lah, kita nak besarkan dia punya ni. Pass width ni. Yang ni dia punya speed lah. Kan, hal laju dia. Kan. Jadi semalam tu kan kita dah Boleh tekan kita dah set. Boleh tunjuk tak yang SLPE yang tu baik paper ISO lah. Maksudnya dia dah ni ke Dia dia? ada selection Yang medium cheese. SLPE tu semua. Kan yang macam paper ni kita selalu kita akan set kan. Kita set sendiri. Kita nak set dia punya ni, kita akan tahu panjang total jarak macam satu drum kan 2.5 kan. Jadi kita boleh tahu lah. So, kita nak adjust laju kita kena adjust lah macam 2.5. Kita on ni maknanya kita cari 2.5 maknanya berapa dia laju yang tepat lah. Kalau nak tahu dia pun. Ha. Oh, tu Buat auto. dekat tu yang kat Macam PVC buat lah kan. Kita macam 1 kilo satu drum. Okey. 80 kan. Tu kan. Okey 80. Kita kena tekan F3 tu select material ke. Tak. Ya. Dia SAPE saja, SAPE 80. Automatic dia Paper pun 80. Tapi saya setting tu 80. Oh, Saya yang setting. Saya setting. Base pada yang saya cakap saya buat study tu. Table tu. Untuk SAPE kabel 11 kV, 11 kV SAPE ke paper Amount tu lah yang meter tadi tu. Jarak. Salah. lari ya. Yang Beza. Tak dapat lah. velocity tu. Velocity berbeza, jarak akan berbeza. Sebab dia multiply. Jarak hal laju kali masa. Ini lah banyak dia. Kita boleh raise lagi nak main raise. Kalau nak confirm kita boleh repeat dia lah. Sekarang ni apa yang penting sekarang ni kita tahu pas yang kita hantar mana, pas yang hujung mana. Okay, mana pas hujung ni? Inilah tu. Hujung mesti besar kan? Sebab dia end pass kan. Dia besar. In between tu mesti kalau ada apa-apa reflection tu adalah possible join. So ada berapa reflection in between? Satu je. Satu saja. Okey. So sekarang ni satu join je. Ni kalau kat ni ni. Mana? Ni satu tu. Dia join dia tadi. Ni ujung lah 185 ni. Sini. So Boleh boleh repeat try dia, ni untuk repeat dapat dia. negative impulse tak? pergi dah shot belah mana? Ground. Shot rate dengan ground. Shot ke ground Dua lah. Ha? Dua lah. Nampak tu. Dua negatif. Boleh tak begini? Saya open dulu. Saya nak buat video sikit. Kata okey. Dia orang sebut tak berani tu. Takut ada ni. Dia kena bagi otai-otai kat ni. Okey, sekarang ni ni open end lah. So untuk confirmation distance end point kita akan shot kan. Cuba try shot. Shot mana? Memang shot. Shot. Okey, bila kita shot end terminal tu kita akan dapat negative impulse. Confirm lah yang tu end distance dia. Okey, terima kasih. Tapi nak betul nampak beza lah. Permulaan ni lah. Starting nak naik. Permulaan di ni. Ada 102.45. Join dia. Betul kita agak-agak lah pakai marker tu roller letak sampel signal kita gerak. Okey 185. Atas itu join. So, settle settle untuk rate. Okey, kita pergi ke Yellow. yellow. Yellow tadi kata Yellow pula. Bahan tu nampak. Oh, kita dapat. Kita dapat. Macam sama. Sama. Sama dia Sama kan? Kabel sama panjang kan? Apa kesa dia? Jangan ada kesal gila. Oh? Okey. 500. Okey. You main range. Okey. Ni kesa dia ni. Sebenarnya Oh, dari sini. Nak ejah dia ni. Nak tahu. Meter. Dia dapat ujung dia. permulaan perbezaan tu. Lari sikit lah, dia panjang sikit Lah, kan. 197. Kalau trikot mesti sama kan? Dia panjang sikit 197 dari 180 kan. 185 tadi. Join apa meter? Satu. Ini pun mesti lari sikit lah sebab kabel dah berubah kan. Tadi semalam Kurang tadi. Kalau Jualan dari 22 tadi. in between page tu 30%. Panjang dia beza sikit, maknanya dia panjang sikit je. Itu baca IR lain. Yalah maksudnya yang Tapi nak possible ke? Sini ke sini dia punya panjang apa ni? Panjang jointer tu. Oh tak boleh, tak boleh. Oh, tak boleh. Betul. Dia pas tu dia tidak apa ni? Memberi gambaran tu lah. Okey, faham. Boleh nak boleh.
naik lagi dia punya skill tu. Tapi dia kalau ada dua double join, nak turun sikit? boleh ukur dia antara dia jarak antara dua join. Maksudnya Satu lagi Ada tak dua tinggi pas lagi. tadi. dua pas kat sini. Dua pas Bukan tadi. sangat Ni yang kat sini eh? Dia tu lagi sebelah dia. Buang 100 Tak ada. lebih. Shot lah yellow tengok. Ujung tu tak ada ni. 02. Kita apa betul tu kau dah. Kamu dah. Blue pula. Blue lah. Satu kau blue. Blue pula. Boleh continue je daripada tu kau. Mana tekan itu je. Ubah je. Nanti dia ni dia punya apa dia. Okey, ni blue. Oh ni macam mana tu? Blue. Blue. Mana ujung? Ni lain macam. Okey, tu ujung. Siapa tak setuju? Siapa tak setuju tu ujung? Rasa yang ni lah. Rasa ni lah kot. Kecil sikit ring mas, kecil sikit ring. Ni Kecil sekali eh? Tu besar. Kecil. Balik. Sekali. Okey, ni eh. Okey eh. Pergi shot sekarang mana? shot tengok mana ujung dia. Mana ujung? Confirmkan. Ni suka rendah sikit lah. Pak yellow. Bukan. Blue. Blue. Mana mana shot ujung mana ni? mana bawah ni? Mana yang ke bawah? Yang ni lah. Yang tu kan? Second. Itulah dia punya final. Maknanya Yang tadi lah. okey, apa balik? Mana ni yang tadi kan? Apa balik? Eh. Apa balik? Lepas tu yang Mana cantik yang ujung ni. dia? Mana? Jadi berapa panjang kabel tu? Yang ni lain kan? Berapa? Berapa panjang kabel tu? 96. Lain kan kabel kan? 288. Ini dia nampak ada dua possible join. Okey, dua kan dapat tak? Satu. Yang ni paling satu. Bang, buat sekali bang. Ni dia buat video lah sekejap. 1, 2, 3. Tu join dia punya bila Kita kita saya nak confirmkan sama dia kat signal ni endpoint ataupun tak. Kita shotkan dia punya Kita nak ni together kan yellow. end satu lagi. Mana ada kabel tak sama, dia mesti sama. Yelah. Oh sebab dia ada pas bawah tu. Tak ada. Jauh ni. So confirm lah sebab dia akan jadi negative impasse ataupun dia reflect. Panjang juga. Tapi ni join ni tak ada ubah ah. Yang sama kan? Tak ada berubah. Yang berubah ujung saja. Okey. Bukan anggaplah yang tu way lain. Join dia kecil je. Dia tengok pada mismatch impedance tu. Kalau dia mismatch impedance sikit, dia kecil lah. Kalau besar lah. Tapi kita punya prediction yang tu join juga. Join, mau join. Join lah. Mau join. Sama lah, limbok pun join juga. Yelah, join lah. Macam ni dia agak-agak straight through ke apa ni? Bukan lah. Ni memang yang ni tak terima macam limbok lah. Memang saya buat limbok lah. Dia punya grounding dia keluar. So dia different dengan yang straight through tu lah. Kalau dia bending, Kan? Dia kurang. Ni dua ni. Ni start ni. 1, 2, 3 pas ni. Ni maknanya perjalanan dia ni. Dia berjalan dalam satu medium. Tapi medium tu tak smooth. Tu. Jangan kata tak ada join lalu SAPE dia straight line. Dia kan signal mesti ada loss dia kan. Dia mesti ni. Dia berjalan ni sampai kat sini nampak ni. Sampai yang sini betul-betul beza. Ni dengan pas yang 3 ni. So yang ni yang different. Yang ni clear lah different kan. Yang ni different. So yang ni adalah possible join. Yang ni straight yang ni. Besar sikit pas lah. Besar lagi pas. 500. Nampak? Nampak tak beza dia? Kan? Macam yang ni daripada negatif dia nak shoot balik memang dekat tinggi sikit lah. Tapi yang ni Dia nampak akan overdam dulu lah. Nampak beza dia. Dia naik turun ni. Tu buka ni. Jangan besarkan sini. Kita punya data pun kita dah ada, terus kita share. Data IR pun kita dah ada. By apa ni? Buat apa ni IR punya test tadi. Data Ini dalam tu pun mana lain. kabel ada. Power level tu lah berapa. Lemak. PE ni cawang elektrik lah PE ni. Ini pun kita ini cuma tak NT. Dia tak NT. Ni unit ni kita letak sebagai view apa? Unit berapa? 6.5. Kecil ni dalam kawasan tempat lah. Kita tak bangi ke apa. Tadi kita ambil rate tadi kan 102 join dia.
Oh, boleh indicate Ha? point join lah. Ni join banyak. Kalau 10 kena isi 10 lah. Susun ke bawah. Ni join nombor 1 lah. Calibration kat sini. Tapi kita kena ni dulu lah. Kita connect dulu lah dengan kabel semua ni. Tunjuk. Connection kena full. Yang ni jack dia tekor ah. Ini ground. Oi, mana? Dia pun terbaik sifat. Apa yang tak cari? Siapa ni untuk groundkan test set? Ni untuk safety equipment ni pergi ke Satu ground injection, satu ground test set. Kalau kita measure background, kita inject sini. Nanti nak measure location ni, location tu kita kat ground. Seorang dengan pengalaman yang pengelan. Ni kita buat ni lah, calibration. Dekat testing dengan calibration. Awak ada lagi. Awak ada lagi. Lepas tu generator. Generator tak apa. Lepas calibration kita inject berapa rata PC dia akan bagi nanti. Kata kita nak Tekul. Ini boleh wireless kan? Dia boleh wireless lah. Generator. Kalau dia kena kamera kan. Generator nak control dia. Performance. Ada. Tu dia inject 100 PC lah. Ni patutlah saya tengok dari sini tak nampak. Okey dah, kena dah. On the go. Dapat tak saya tu? Genduk. Dia suka satu kan, waktu kan. 100. Oh, nano. Kita nak nampak ni pergi balik Jadi pergi balik dia punya VOP dia jadi 160 kan. Okey nampak. Okey. Ni pas. Dapat. Lepas tu bacaan velocity dia 163. Kita nak 160 kan. Lebih kurang lah tu 160 163 tu tak ada masalah pun. Sama je lah. Atas Dari sini hitung dulu bagi sana. Jadi sebab pergi sini. Reading Bukan direct situ. Reading yang PD tu yang kita simulate tadi. Yang mana? Yang kita simulate untuk baca tadi. Dia baca reading tu dekat mana? Kita boleh testing ke ni? Belum. Tak, yang kita simulate. Jadi dia panjang kabel semua tadi. Hamzah nak gambar kau. Yang kita inject PD tu. Kita nak tengok bacaan kat sini. Ni bacaan dia. Dia kat sana tadi inject sana. Ni dia punya reading bacaan dia macam mana dia punya berapa Yang peak yang mana? Peak ke? Ini ujung, ni sana. Okey. Setting sini. Hamzah nak gambar. Sana patah balik sini jadi tu. Break dengan jarak yang betul. Maknanya any PD berlaku nanti, position dia ikut jarak yang kita betul yang kita punya terukur daripada tidak tadi. Lepas tu kita punya calibration tu banyak value. So nanti kita tengok, kita tak tahu Berapa ni ada PD ke tak ada PD. Kalau ada PD berapa value real punya PD. So kalau value dia 50 PC, kita gunalah 50 PC punya calibration. Kalau kata 1000, kita gunakan 1000 punya calibration. Tu je maksudnya. So nanti dia duduk dalam keadaan benda yang sama. Tapi at first time tu kita kena try and error dulu ke? Tak. Calibrate. Dia auto read ke? Sekarang ni saya nak buat injection. Cuma kena nak kena tahan. Ni live, sana pun live. Ini clear. Ya okey. Clear ada situ tak apa. Saya nak start. 22 lain pula. Kalau 33 je. Kita inject ni 1.3 unit Maksimum. Okey. Kita dah clear semua, kita boleh lah. Betul dah clear semua. Dah cuba. Saya recap sikit yang kita start dengan injection inject voltage lah kan. Kita dah settle semua dah inject voltage. So kita start dengan kosong. Sebab kita buat SOP ni supaya semua user guna method yang sama. So nanti base data dia sama untuk kita buat calculation SI. Dia subjektif tu. Kan kalau kita ambil data lebih dah nanti kan. Sebab benda tu boleh capture je yang nak proses data. So apa yang kita buat kosong, kita inject kosong dulu base punya voltage. Tengok dia punya surrounding punya noise. So kita akan save satu file. Lepas pada kosong kita start naik 0.5. U0 Maknanya 0.5 kita start dengan cari PD. PD apa kita cari? PD IV. So kita naik kita start 0.5 kita tengok result. Kita ada tak PD? Tak ada. Kita naik lagi. Naik. Capalah jumpa PD IV. Contohnya 0.8 saya jumpa PD IV. Okey, saya akan save satu file pakai PD IV. Next step saya perlu pergi lompat ke satu unit operation ni
Buat 5 kali injection untuk dapatkan 5 file. Dah dapat 810, saya pergi ke next step 1.3 maksimum lah. Saya akan save juga 5 file. Masa 1.3 tu kita akan tengok mana PD. Dia boleh jadi last kali. EV. Daripada high voltage sampai ke low, dekat mana PD dia berhenti. Stop. So, saya akan measure voltage dia itu berapa. So, saya akan record sebagai PD EV. Lepas tu kosong balik normalize. Lepas tu habis. Dia jam akan buat dia punya proses. Ada di sini. Tak boleh salah. Dekat ni. Ni kita akan buat, jadilah kita akan injek kosong volt dulu kan. Kita dapatkan dia punya noise level dulu kan. Injek kosong lah, dapatkan noise level dulu. Sini boleh kat kena tulis ni noise berapa kan boleh tulis. Level 2 tu 94 BC kan. Ini noise level dia lah. Dia grounding first step dia akan naik ke 0.5 kan. Starting bila habis tadi 0.5 unit. Dia dalam 3 kV kan. Itu memang yang valid ni lah. Kat mana setting tu kata? Kat masuk je kan? Oh. Dalam 3 kV kan sekarang. Sebenarnya dalam 3 kV kan. Tak terus lah. Okay. 0.5 unit. Nak cari ni apa PDIV tu kan setting lah. Apa yang waktu paling rendah sekali ada dah DPD. Dari segi masa tu berapa lama dia kita macam boleh nampak? Kita naik satu-satu. Voltage. Klik ni tak ada. Kita delete lah. Tak ada macam tak ada. Dia akan ada spark ni kat first quadrant ni kan tengok kan. Dia ada gangguan tu. Ada gangguan tu. Dia akan naik sini tinggi. Mana situ lah dunia tracking PDIV dia apa. First quadrant ni 0 sampai 4 ni first ni. Nanti dia geri pertama kan. Yang ni mungkin tak ada. Kita akan delete dulu. Dia naik tu 0. Terus 0.6. Memang 0.3 0.5 dulu setting dia. 0.5 lepas tu next is terus 0.6. Itu kita delete, kita naik 0.6 pula. Tak boleh 0.5 something ke tak perlu? Tak payah 0.6. Ada tak punya starting PDIV dia tu? First wave tu kita dah nampak dah. Tak ada juga kan. Dia tadi benar pun tadi 200 kan. Ni pun 100. Ada PDIV? Belum kita pergi dia. Cari sampai dapat lah. Kalau tadi tak ada lah kan. Kalau ada lah. Even maksudnya daripada 0.5 sampai 1. Kalau tak ada tak ada. Satu tu kalau ada satu kita save. Lah maksudnya. Kalau tak dapat satu tak ada satu save. Satu ada, satu tak ada, 1.3 pula. 1.3 tak, kalau ada kita tu PDIV 1.3. Oh tak perlu lepas 1, 1.1, 1.2. Itu memang prosedur 1.3 tu. Lepas pada satu tu kita consider Range biasa 1000 ke bawah. 1000 ke bawah. Biasa yang statik tu. 28 pula. 28 dalam 7 kV kan. 7 kV pula. Dalam 7.2 kV peak lah. Kalau RMS dalam 5 lah. Tak ada ke? Dia ada. Bukan. Tak ada. Buat apa tu bukan? Tak ada. Dia biasa sparking biasa. Dia panggil sparking lah kan. Jangan kena differentiate lah. Boleh bukan BD lah. Jadi kena ignore lah dia. Jangan save pula. Kalau save pun you proses tak ada BD. Ni kalau nombor 9. Tak ada kan? Tak ada. 1.0 kan? Ni kita nak ambil lah. 1.0. Tak payah simpan langsung lah dia punya data tu. Sekarang ni kita naik 1.0. 1 PU. Ya? 1 PU lah. Unit. Ni operation voltage Tu. Tu nampak ada difference ya? Okay. Ada tek dah tu. Nampak difference ni kan? So, Sini. dia different je. Sini kan? Adalah kat peak sikit kan. Tapi different lah. So ni je option ada biasanya.
Okey, ni Yang ni kita boleh save pakai PDIV. auto je kita tekan sini. Klik PDIV tu dia akan lock. Tapi 87, kita tengok sini berapa? 9. Jadi kita kena ikut voltage yang kita inject je lah. 9 kV lah. 89 lah dia perlu 9 kV. 89. You nak mengotor lah. Ikut voltage yang sini lah kita ambil ni. So, lepas tu kita proceed apa net. Kita kena ambil berapa file tu? Ya. 5. So, dia buat injection 5. 5 lah. Ambil 5. PDIV dah ambil 1. Campur lagi dengan nombor file 5. Nombor ni, yang 5 ni wajib. Ada tak ada PD mesti kena ambil. Sebab kena faham. Kadang-kadang kalau PD tu kecil, dia ada je dalam noise tu. Kita tak boleh nampak kan. Itu proses orang nampak. Tu kena ambil juga. Kalau ada tak ada ambil. Macam ni nampak different kan. Ambil 5 file. Orang tengah merakam aku nak dia tengok depan sekali. Jadi, kalau range lebih daripada 500 ni kita kena ubah sini lah. Kena ubah lah. Yang kena baca tadi tu. Dia punya protection tu. Tapi yang ni kalau tak saya ubah. Tak nampak ke tu? Sana? Ke sini. Mana duduk sini. Oh, ni yang Ni. Yang dah kita cakap wavelength. Macam ni kan, tinggi ni kalau lebih pada 500 ni. Kalau tinggi lagi, kita kena ubah range dia macam tadi lah. Dia ambil tadi kan, banyak kan, 100, 200 macam Ya, betul-betul. Oh, itu lah. Macam itu lah. Ini pada Oh, kena ambil 5 kali 5 kali ni. 5 kali. Tapi yang first data yang kita, first sheet yang kita dah jumpa tu dah save. Lepas tu tambah lagi 5. So ada 6 lah. 6 lah. 6 total tu 13 sebenarnya. Kosong hingga 10. Okay, ni 6 exact tu. Oh ni millisecond tu. Ya. Tu dekat wave atas kan? Jadi selalu dia akan ada first dengan third quadrant. Cukup 5 kita akan naik 1.3 tadi lah. Kita tengok. Ada tinggi daripada 500 PC tengok. 11. Ni kalau dalam ikut KV dia dalam 8.25 lah. 8 KV, 8.2 KV je. Lebih pada operation voltage yang kita pakai sekarang ni lah. Untuk begini. kat sini 11.7 kV. Ini peak. Ini peak. Bila tukar peak ni. Tapi kalau untuk RMS yang biasa voltage ni dalam 8.2 je. Ni still bawah 100. Maknanya dia tak ada lebih pada gerak dia punya table ni. Kita boleh tukar lalu ni kan. Dia punya range, dia punya calibration tadi. Kalau ni tak nampak lah end voltage dia bila tu. Kan tadi yang first Belum lagi. Tunggu 5 kali baru kita buat yang PDEV tu lah, yang A ni. Oh, bukan dalam kita punya, kita tengah buat mencari ni. Masih lagi. Masih kita dulu kan. Kosong sampai ni kan. Di bawah ada punya table range tu okey lah. Saya ubah. Dalam ada yang sampai 20,000 kan. Kena ubah lah range ni kan. Banyak data tu. Ini dah 13 file. Dekat sini kita, ini dah auto lah ni PDEV. Dulu dia kena buat manual. Sekarang PDEV auto. Dia bagi 5.4. Okey. Ni dia bagi auto lah 5.4. Jadi kita, sebab dia bawah pada kita tadi PDEV tu dia berapa? 8.9 kan? Maksudnya kita boleh accept lah sebab dia rendah daripada by theory PDEV. Bila once speed tu dah jadi, dia nak stop tu lambat. By theory. So kita punya calculation pun kita ikut yang tu. So you kena cari. Biasanya memang akan dapat cari lah. So PDEV mesti lagi rendah voltage dia daripada PDIV. Ni bila dah habis test, dia akan injek kosong balik lah. Nak bersihkan table kan. Dia injek kosong balik. Okay. Bagi dia clear. So saya nak tanya sekarang ni, dah habis dah ni. Maknanya kalau kita buat blue blue yang okey kan. Prosesnya sama je. So nak continue ke saya nak stop sini? Saya nak proceed dengan processing. Okey kan? Sama je. Sama je. Sama je. Cuma